Konsulat Malaysia kanan, atas tu Rumah Richard Branson. Balik Malaysia jadi jutawan. Kalau kat jutawan ni juta dolar. Tolong jual lah. Ha. Risiko tu kan. Okey, hari ni kita ada lawatan di Consulate of Malaysia di Education Malaysia Australia di Sydney. Kita buat lawatan. Sambil-sambil tu boleh tour tadi pusing di area consulate. Ni bangunan yang dibeli oleh Tunku Abdul Rahman dulu. Harga dia dulu $280,000 dan sekarang ni dah jadi jutaan dolar lah. Kalau ikutkan tadi katanya di sebelah konsulat ni pun dah harga lebih kurang dalam $47 juta. Jadi dah pun selesai lawatan untuk hari ni ke konsulat. Banyaklah dapat maklumat daripada Cik Nabil kita, wakil konsulat Malaysia kat sini. Seorang yang friendly, banyak tukar-tukar pandangan, banyak input yang diberikan tentang Australia dekat sini berkaitan pengembangan ataupun berkaitan dengan pelajar-pelajar universiti di sini. Satu info yang bagus. So itulah Rutin di sana rutinnya kaunter orang beratur. Itu ialah standard kat Malaysia lah kan. So kalau waktu besok ni sebenarnya penuh je dekat apa ni konsulat ni. Ya. Assalamualaikum. Hari ni 25 Februari. Saya ada dekat taman sebelah dengan hall Continental Park. So saya main tadi pukul 2.30 masa tu. Tadi nampak gelap macam nak hujan. Saya main sini daripada pukul 2.30 tadi sampai sekarang pukul 5.30. Buat recording video untuk program. Cuaca dia makin mendung tapi tak hujan. Suhu sejuk lah, 23 darjah Celsius. Waktu petang macam ni ramailah warga-warga Sydney berjoging di Randwick ni. Esok kemungkinan boleh lagi kot mai buat video, sebab cadangnya esok ada video yang tajuk oleng pula. Tak tahu malam ni hujan ke tak. Tapi tadi berdasarkan cuaca bila tengok, tak ada lah nampak macam hujan pun, tapi dia angin. Santai-santai petang kat sini. Ingat tadi nak keluar pagi, tapi pagi tadi pun duduk tengah sediakan bahan, cari bahan untuk buat video. So sebab tu keluar lewat sikit. Cadang esok kalau boleh nak keluar awal, boleh lah buat beberapa video kat sini. So alhamdulillah, sambil menikmati pemandangan waktu petang, buat video dengan view yang cantik kat sini. Tadi nak ajak member dia pula, tadi pun tak apa nak sihat. So sekarang on the way nak balik ke hall. Lepas tu nak bersiap untuk lagi nak buka puasa.
Kemudian tarawih pada malam ni. So malam ni tak tahu lagi nak pergi mana. Sebab kadang-kadang student ni ajak je pergi makan moreh malam. Macam semalam cadang tu dia orang ajak nak pergi kena yogurt. Kebetulan kedai tak buka. So kami okey je. Tak ada program. Masuk bilik tidur awal. Sampai pagi tadi pun rasa fresh lah sikit. Tidur awal, bangkit sahur apa semua. Lepas solat subuh pun rasa fresh. Tidur cukup. Esok kalau boleh keluar awal, best juga. Dah tengok suasana awal pagi dekat sini. Tengok esok macam mana keadaan. Macam tadi saya main tengah hari tadi, ada juga orang yang berjoging. Kedua setengah petang dia berjoging. Tapi tak ramai. Tapi kalau macam sekarang ni memang meriah lah. Yang balik kerja pun ramai, yang berjoging pun ramai. Dekat sini ni saya seorang yang pakai jaket ni. Tapi sejuk kot sebenarnya. Suhu 23 kan. 23, 24. Nak duduk lama tadi. Dia orang sini jogging. Lelaki tak pakai baju tu pun jogging. Okay. Balik kerja. Suasana orang balik kerja tu petang. Dengan bas ni. Oh, ada bas pergi ke Clovelly. Bas untuk ke pantai. Ini suasana petang dengan cuaca yang mendung-mendung macam ni. Itu dia train. Train ni efisien lah. Saya rasa subuh pukul 5 pagi tu pun train dah bergerak lah. Tak tahu dia tutup ke apa. Kalau malam tu pukul 11, 12 pun train dah berjalan ni. Tak tahu dia off ke apa. So tengok kalau ada video lain yang saya boleh kongsi nanti, sekarang kongsikan. Tempat saya duduk ni, hall ni, ada stesen minyak. Stesen minyak ni apa nama, ada food dairy. Macam kedai mini lah. Pay student sini kata kedai ni mahal sikit lah. Beli barang-barang kering agak mahal sikit diorang cakap. Saya pun tak bisa masuk ni. Yalah, nak beli barang pun nak kena tengok kot halal ke tak. Adalah budak-budak ni, student-student ni beritahu dekat mana yang boleh beli, barang apa yang boleh beli. Hari ni 26 Februari 2026. Hari ni video saya dalam bilik. Disebabkan hari ni cuaca tak mengizinkan untuk saya nak buat video dekat luar. Kalau tengok sekarang ni pun cuaca bermula daripada subuh tadi ya. Subuh tadi waktu sahur dalam pukul 4.45 dekat sini. Sebab sini subuh pukul 5 pagi. Dah subuh. Jadi waktu subuh tadi saya turun
dengan student tadi boleh tengok hujan dia macam tempat kita tu panggil renyai-renyai lah, tapi dia lebat, macam titisan air tu macam yang renyai-renyai dekat tempat kita, tapi dia lebat dengan keadaan angin juga yang kuat lah. Kemudian hampir kat setengah jam masih lagi hujan macam tu. So sekarang dah pukul 4. Kalau ikutkan dekat sini dah pukul 4 waktu di Sydney. Cuaca dia tak boleh berterusan bercerah. Maksud dia kalau dia hujan setengah jam, sekejap dia akan stop pula setengah jam. Kemudian dia hujan pula setengah jam, dia akan stop pula setengah jam. So dia punya hujan dia macam tu. Tapi hujan dia bukan yang kalau tempat kita tu lebat sampai air naik penuh lah. Sini tak. Dia macam hujan habak-habak tu, tapi banyak. Jadi disebabkan tu saya pun ambil kesempatan lah buat video dalam bilik penginapan saya ni. Dan apa yang saya buat ialah sediakan bahan lah untuk kerja saya dekat sini. Jadi rutin kami dekat sini sepanjang berada di sini, waktu pagi, bermula pada waktu pagi subuh, solat berjemaah sama-sama dengan pelajar. Kemudian habis solat subuh, mengulang Quran. Habis mengulang Quran, rehat sekejap, bangun pula dalam pukul 9 macam tu. Terus untuk siapkan kami punya tas, iaitu bahan-bahan untuk sesi kuliah, sesi tazkirah, dan juga bahan untuk kami buat video pendek yang perlu dimuat naik dalam platform dekat sini. So pada waktu pagi ni lah untuk sediakan bahan, dan juga pada waktu ni lah juga kesempatan untuk kami nak buat editing video, shot mana yang perlu dipotong, dan kalau ada masa lebih sikit waktu tu lah boleh edit video yang saya shoot pada hari-hari yang sepanjang saya lalui ni. Tengah hari habis solat Zuhur, kami akan keluar lah cari pot dekat mana yang kita nak shoot video untuk tugasan. Cuma kalau macam hari free ni, selalunya student ni akan ajak, dia dah susun lah jadual kepada kami untuk bawa kami keluar lah, supaya tak boring kat sini. So selalunya hujung minggu lah, sebab student pun cuti hujung minggu. Kadang-kadang ada juga yang student yang free, macam contoh lapang hari Rabu ke, kadang dia orang saja ajak keluar lah. Tapi mostly pada hari hujung minggu lah, dan dia orang pun cuti. Kalau waktu bekerja ni, kalau kami pun free, kami boleh lah keluar sendiri, nak pergi ambil angin ke mana-mana kan, supaya taklah terperuk sangat dengan bebanan buat kerja semua ni. So selepas Zuhur kami akan shoot video. Ada video yang saya shoot dekat taman tu. So habis tu petang balik solat asar semua, sesi student kat sini ada tadarus dan sebagainya. Kemudian buka puasa. Habis buka puasa, terus dengan imam tarawih, solat maghrib. Lepas tu solat isyak, imam tarawih, habis tarawih, tazkirah. So itulah rutin sepanjang hari bekerja dekat sini. So yang video-video saya keluar tu ialah waktu senggang kami lah. Okay, so itulah rutin. Jadi kadang-kadang ada juga student ajak keluar pergi cari moreh kan. Itu yang pergi ke Lakemba, kadang pergi cari kebab malam-malam untuk ialah hilangkan masa boring dekat sini. Tapi dekat sini saya rasa macam taklah boring pun, sebab tempat baru kan, tempat yang bukan tempat kita pun. So kalau keluar dekat depan hall tu, boleh jalan-jalan, nak pergi tengok kedai dekat tepi-tepi yang ada dekat sini pun boleh je. Cumanya kadang-kadang kita pun ada kerja nak buat, ada senggang tu, keluarlah ambil pemandangan sikit. Macam hari ni kalau nak keluar pun saya nampak macam tak apa sesuai, sebab hujan dia tak menentu berterusan. So saya difahamkan daripada pelajar-pelajar dekat sini dan pegawai yang selia kami dekat sini, dia kata sekarang ni perubahan musim, daripada musim panas ke musim luruh. So dia akan ada peralihan lebih kurang dalam seminggu macam tu akan hujan.
Lepas tu terus masuk pada musim berbuh lah dekat sini. Suhu sementara kami sampai hari tu agak panas sikit. Tapi panas dia pun 28, 27 macam tu. Tak terik lah. Saya rasa yalah, kita dah biasa dengan terik kan. Macam kemarin saya duduk di taman tu, suhu 23 kan. Sampai saya pakai sweater tu pun rasa sejuk juga. Saya ingat macam awal tu macam saya seorang je kena pakai sweater tu sebab nak buat video kan. Tapi rupanya memang berbaloi juga lah. So saya bawa jaket tu sebab cuaca dah sejuk. Saya duduk hampir semalam nak dekat 3 jam dekat taman tu buat video recording. So ingatkan hari ni nak sambung lagi recording sebab semalam ada juga yang saya nak kena edit balik. So nak keluar hari ni tak boleh. So kita banyakkan lagi bahan siap-siap, nanti senang sikit nak buat recording. Ni pun tengoklah, kalau saya nampak macam reda sikit, nak keluar ambil angin sikit kat luar tu. Kalau ada video lagi saya try buat untuk share kepada anda. Saya just ambil pemandangan dekat luar yang biasa lah dekat sini. Itu kot untuk sepanjang yang saya boleh cerita lah apa yang kami buat di sini. Untuk 26 hari bulan hari ni, InsyaAllah kalau ada video lagi saya sambung lagi. Kalau tak ada, mungkin kita jumpa pada besok pula. Okay, jumpa pada next video. So cara nak beli dia, ada macam-macam perisa kat situ. Boleh pergi tekan je. Lepas tu dekat sana boleh pilih perisa ataupun topping. Kemudian pilih kat sana, timbang je berapa. Lepas tu bayar. Okay, malam ni More makan yogurt dekat kedai mana ni? Yuchi. Mai makan yogurt dulu. Saja mai cari lepas More. Lepas tarawih tadi. So More mai cari yogurt. Ada colek sini. Colek tak ada. So makan yogurt dulu. Sekejap nak bincang kebab pula. Ni dia total dia. Semua pakai order. Oh, tak dia ikut timbang kan? Gitu. Dah saya yogurt dah. Yogurt pistachio. Oh, sedap punya. Signature tart tu sedap ah. Oh. Dia asam-asam yogurt tu sedap. Signature tart. So ni dia. Ada. Ada strawberry, 8. ada topping. Banyak topping. So ni pilihan yogurt dia. Dan ini dia punya topping. Banyak topping dia, rasa sedap. So selesai balik nak pergi cari kebab pula. So kita ada dekat Golden PD. Ada apa ni? PD ni apa ni ah? Ini roti. Oh, roti. Kapit. Pizza. Gozlemi kebabs. Itu dia punya topping dia. Manisan. Okay, last kita main Golden PD ni beli untuk makan sahur. Sekarang hujan. Kalau ikutkan pun dekat sini ni pun gagah seluar sikit hujan ni. Boleh kata ni sehari hujan. Esok harap cerah lah. Boleh juga nak buat video. Tapi esok lepas semalam Jumaat. Untuk hari ni, ini je lah video yang boleh buat pun. Keluar hari ni. Besok katanya nak pergi solat dekat tempat yang lain sikit daripada sebelum ni. Besok insyaAllah kalau sempat saya buat video sembahyang dekat masjid mana. Okay, so ni untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa pada next video.